Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bi rahmatika astaghfir. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bi khair. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur pada Allah ya. Kita dapat lagi jumpa Ramadan dan semalam kita cakap pasal stres dan perancangannya ialah setiap pagi Allah izinkan nak cakap tentang macam mana stres ni mempengaruhi hidup kita. Okay, siapa di sini selalu rasa stres? Dia bila kita ni tak baik dan kita buat dosa sebab kita stres. Walaupun di mana kita berada, dekat Mekah ke, kita dekat masjid ke, solat tarawih ke, kalau kita dalam keadaan yang stres, di mana kita punya operating system tu bukan daripada operating system yang benar, tetapi operating system maka kita punya behavior tidak. Siapa setuju? Okay. So hari ni Buddha nak cakap tentang macam mana stres membuatkan badan kita makin lemah dan sakit. Siapa dah kenal macam tu? Boleh dekat komen ya. Perasan tak bila kita stres, kita kena gastrik lah, kita kena apa ni, migraine lah, kita senang kena darah tinggi, kita senang kena penyakit-penyakit kronik yang lain ya. Okay. So perasan tak makin banyak kita punya tekanan hidup, makin cepat badan rasa letih ya, dan mudah sakit. Kenapa bila kita makin stres, kita kerap sakit kepala, gastrik, badan sakit-sakit walaupun tak kerja berat. Siapa setuju? Ya, maknanya kita punya macam apa sebut our body ni dia menerima semua kesan daripada fikiran kita. Ya. So kalau kita cara kita proses dunia ni dengan sangat negatif, maka banyak selepas jadi doktor dah lebih 40 tahun lah jadi medical doctor. Dah pakai mata dah masuk 34 tahun dan jumpa berbagai-bagai patient, memang Bona dapat. So katakanlah kalau Bona sebagai doktor yang muda, Bona recall balik kan 45, 40 tahun dulu, Bona jumpa pesakit dekat klinik ke, dekat ward ke, memang kalau perhatikan karakter, memang banyak penyakit, apa perkataan dia suka sebut? Ya, apa perkataan dia suka sebut? Takut, risau, kalau, ya ke, boleh ke, banyak sangat dia punya perkataan tu melemahkan, perkataan melemahkan. Perkataan dia penuh dengan merungut, penuh dengan alasan, penuh dengan menyalahkan dan kadang-kadang penuh dengan mengata orang. Siapa setuju? Kan? Dan kita tahu semua sifat ini, 4 perkara ni, di mana kita menyalahkan orang, ya? Kita merungut, kita banyak alasan, kita banyak mengumpat terutama bulan Ramadan ni. Bayangkan kalau kita banyak mengumpat, macam mana pahala kita? Mungkin puasa tak batal dari segi syariahnya, tetapi pahalanya, ya, sebab itu Bonda dari bulan Ramadan yang mulia ni, Bonda fikir macam mana ya Bonda beri kebaikan pada diri Bonda dululah. Bonda bersyukur pada Allah siapa yang sudi menonton, terima kasih banyak-banyak. Berdoa pada Bonda untuk pesan pada diri Bonda dan pada you all. Sebab orang yang pertama dengar apa Bonda cakap ni Bonda lah. Kan? So yang Bonda cakap ni bukan kena untuk Bonda juga. Ya, sebab itu berkaitan. So Bonda nak cakap sini ya, segi saintifiknya, bila kita stres kan, stres tu daripada hati kita tadi all. Kan? Kita akan jadi orang yang kita dapat nafsu amarah tu. Ya, bukan mutmainnah tu kan. Amarah. Maka kita akan, because kita berfikir dengan hati all, bukan dengan otak all. Kini dah ada saintifik baru bahawa dalam jantung kita ni ada 20,000 sel-sel yang berupa seperti sel otak. Dipanggil sensory neuron yang dijumpai oleh Institute pada tahun 1991. Mereka jumpa
So signal daripada hati kepada otak lebih banyak daripada otak kepada hati. So king kita, raja kita, hati kita. Sebab tu dalam Ramadan ni kita mesti buat apa dia? Tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa dengan taubat. Apa-apa kita taubat. Sebab bila taubat penyakit hati hilang insya-Allah. Ya, penyakit hati sombongnya, dengkinya, marahnya, dan semua daripada hati kita, all bukan daripada otak. Otak ni alat saja. But the raja is the heart. So, bila kita stres, maka hati akan hantar pada otak. Dia hantar pada sistem kecemasan, iaitu sistem otonomik. Otonomik maknanya apa? Sistem yang automatik tanpa sedar. Contohnya you all tengok benda yang menyeramkan, tiba-tiba you berjantung laju. Benda kejar harimau, kita lari. Ya? Maknanya kita punya sistem simpatetik atau fight, lawan, flight, lari, dan freeze kita dia takut, ya, akan di-on-kan. Ya? So bila dia hantar kat sistem otonomik ni, maka itu dari sarafnya autonomic nervous system, sympathetic nervous system. Okay, you all lepas sebulan you akan pandai nanti. So every day gunakan ulang faktor saintifik. Cuba belajar. Macam tu susahlah, saya never say that. Nak belajar. Sebab ilmu ni sangat penting you all. You can explain to your children. Itu sangat penting. Okay, so setiap kali kita stres, hati kita stres, bila kita stres, kita ingat Allah, kita tak ingat. Kan? Maka tak akan hantar signal pada dekat fear center yang ada dalam. Maka dia akan keluarkan saraf otonomik yang pendek ni dan juga hormon yang stres, itu dia hormon kortisol yang buatkan kita naik badan, yang buatkan senang kita gastrik, yang buatkan kita senang kena kencing manis, yang buatkan senang kena wasting of our muscle, and tulang kita reput. Efek hormon kortisol ni. Kalau dia berterusan, tapi masa acute tak apa, acute stress ni, tapi kalau berterusan, chronic stress kita ada penyakit yang banyak. Okay, boleh faham setakat ini so far? Okay. Dan adrenaline. Adrenaline itu satu hormon yang dihasilkan oleh satu kelenjar dalam atas buah pinggang kita, dia akan keluarkan lawan. Yeah. So, maknanya hormon ini buat kita survive. Survival hormone. Takut, tak selamat, tak safe. Yeah. So, bila dia continuously kita rasa stres, maka kita chronic stress. Maka ini 4 perkara berlaku. Kita nak ulang lagi. Yang pertama, immunity kita kepada virus, kepada cancer, kepada kuman, semua jadi. Dalam tubuh kita ni, kita ada sel-sel, macam sel polis yang akan melawan kuman, melawan sel kanser. Tetapi bayangkan polis di lemak, rosak rumah kita kan? Macam chronic stress. Kedua, kita punya digestion, pencernaan kita akan terganggu. Sebab untuk kita kita kena on satu lagi sistem otonomik, dia panggil parasimpatetik, terbalik daripada simpatetik tadi. Kita rest, kita relax, kita digest, kita rehat, kita guna makanan kita. Sebab itu kalau kita makan bagus pun, tapi kita stres, habis duit saja. Sebab tidak akan diserap dan tidak dibawa kepada seluruh sel dan 100 suplemen tu. Kita ingatkan suplemen tu bagus, tapi stres buat apa? Kena tenang dulu. Okey, so pencernaan terganggu. Yang ketiga, otot dan saraf jadi tegang. Sebab tu kita banyak banyak shoulder pain, leher tegang, semua tu untuk kita keras, kita tak keras. Okey, dapat. Okey, pertama immune, nombor 2 pencernaan, nombor 3 otot dan saraf jadi tegang, dan 4 kita sedang dapat chronic inflammation akan meningkat. Inflamasi sendi, inflamasi tubuh, inflamasi macam-macam. Radangan bererti ialah apabila sel tubuh kita tidak berfungsi dengan baik. Inflammation dia loss of function. Inflamasi dia ada beberapa ciri, dia bengkak, ya, dia berair, dia tidak boleh berfungsi dengan baik. Ya? Okay. Sebab itu, perhatikan orang stres ni selalu sikit kepala, gastrik, benda lenguh dan selalu mudah sakit. ACMC saja. Siapa mengalami sebenarnya? Siapa baru tahu bunda? Betul ke? Sebab bunda bercakap sebagai seorang doktor yang dapat apa kamu menjadi doktor.
Dia renung balik betul lah. Kan? Ini satu cerita ya. Masa lama dulu, 2010, ada seorang gentleman. Dia hati pusing. Prof, saya ada migraine. Dah jumpa doktor Wan. Tapi belum jumpa tu sibuk nak cerita dia ada migraine. Lepas tu you akan jumpa Pak Doktor kan? Mana kau tahu? Ya. Jumpa doktor migraine, doktor gastrik, doktor sakit belakang, doktor darah tinggi. Macam mana kau tahu? Kau pusing kat isteri dia. Betul tak dia ni suka risau? Betul. Betul. Sejak saya darah tinggi. Nampak tak? Isteri sama kan? Isteri ni suami tu kan sama. Birds of a feather flock together. So kalau kita komplain pasal suami kita atau pasangan kita, tak usah komplain pasal orang je. Pasangan kita akan selalu dengan kita. Ya? So maknanya buat dia kata apa? Dia darah tinggi, siapa darah tinggi. So nampak tak menyalahkan. Nampak tak dia? Dia duduk pun bukan sandar, duduk kat edge of the chair. Ya, Zarina kata dulu sakit belakang, lepas belajar sudah makin sihat. Betul tak dia? So maknanya bila kita ni banyak sakit, jangan kata berjangkit sana, berjangkit sini. Kita yang sebenarnya dalam sistem badan kita tidak harmoni. Tidak harmoni. Because senang saja. So satu yang tenang, satu tak tenang. Bila tak tenang, akan banyak penyakit. Saya ingat, kalau aku ibu yang tak tenang, anak pun stres. Anak pun stres, tantrum, anak pun nasib kena lelah, anak pun nasib demam. Ini cerita masa bonda dia kerja di hospital tu, bonda ada 2 nurse. Satu nurse selalu dia, siapa anak sakit, anak sakit. Satu lagi ni, bonda tak tahu dia dah kahwin sebab tak pernah ambil MC atau EM tu anak sakit. Tetapi you cuba teka perbezaan muka dua orang. Mana yang banyak cuba teka. So muka mana yang senyum? So nurse yang dia punya tak pernah ambil MC tu sentiasa senyum. Yang seorang itu muka kurang senyum dan selalu cepat. So siapa rasa kalau kita ada masalah anak kita sakit, kita nak betulkan anak tu kan betulkan diri sendiri. Okay, so kita nak banyakkan senyum je. Orang stres boleh senyum tak? So berlatih hari-hari. Senyum sendiri. Ya? Okay. Okay. So dari segi Islamiknya macam mana? Kita tahu dalam menjaga kesihatan tu amanah kan you all? Betul tak? Sebab maksud hadis riwayat Bukhari kata sesungguhnya tubuhmu mempunyai hak ke atas. Sebab itu Islaman, kita makan makanan yang sihat, kita tidur dengan cukup, kita menjalankan ibadah. Seolah-olah kita dapat satu kereta, kita jaga dengan baik. Betul? Okay? Jelas? Doakan lain dengan baik ya. Okay. Sebab itu pun nak cakap, kalau kita banyak sakit you all, kita tanya. Dan kajian doktor dah sebutlah, majoriti penyakit ialah disebabkan psychosomatic. Ya, psychosomatic means pemikiran negatif menyebabkan banyak penyakit. Sikit akan kita sekarang anak-anak demam sehari dah baik. Kalau dulu, ya, 3 hari baik. Okey. Dulu selalu kata, sakit ni sebab sakit. Ada anak kat sekolah. Salahkan orang. Lepas belajar baru sedar kita. So, taubat. Siapa yang first time dengar ilmu ni pelik? Apa boleh cakap ni? Siapa rasa ilmu ni pelik? Sebab yang boleh kata, sebab perkara, suka komplain, suka blame, menyalahkan, suka excuses, banyak alasan, suka gossip, suka mengumpat.
So bulan Ramadan ni all, 4 perkara ni kalau buat bulan Ramadan, buat apa? Puasa. Rugi all. Puasa fizikal. Cuba kita puasa daripada 4 perkara ni. Komplain semua tak ada. Kita blame, menyalahkan, kita ambil tanggungjawab. Excuses banyak alasan kita ambil tindakan. Mengumpat, kita hentikan, kita menghargai orang. Best tak macam tu? Apa kata bulan Ramadan kita jadikan bulan untuk kita membina akhlak yang okay? So Bonda nak terangkan ni supaya sebagai doktor, Bonda beritahu empat perkara ni Bonda panggil racun. Memang you all stress. You nak tahu, tengok rezeki you payah, kahwinan tak bahagia, anak selalu sakit, anak sakit, dan badan tak sihat. Siapa setuju? So, bila kita stres, Bonda nak tanya, tanda stres ni maknanya apa? Orang yang tawakal pada Allah, kita stres ke tidak? Orang yang stres, dia banyak bergantung pada Allah ke bergantung pada diri dia? Mana satu je? Mana satu? Orang yang stres ni, dia betulkan orang ke nak betulkan diri? Dia sedar orang ke dia sedarkan diri? Which one you? Jadi dari segi Islam ini juga, kalau kita banyak yakin kepada Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, bila kita tak yakin pada Allah, maka kita menyerap beban. Beban yang kita ada tu kita menyerap, maka senang sakit. That is why kalau sakit, apa mesti buat dulu? Taubat, tulis. Bila saya sakit, taubat sebelum cari ubat. Taubat sebelum cari ubat. Tulis. Saya taubat sebelum cari ubat. Siapa? Bonda seorang doktor ya. Sebab tu Bonda pernah bila cakap apa-apa, Bonda tengok patient lah, some people tak boleh terima. Bonda cakap juga. Mungkin orang tak suka. Okay? Okay, so Bonda nak sama-sama fikir tentang diri kita. Cuba tengok. Bila kita stres, apa berlaku? Apakah pening kepala? Atau gastrik? Atau sakit sendi? Atau sakit belakang? Atau sakit leher? Atau sakit bahu? Which one? Bonda nak you audit. Aku selalu sakit belakang. Selalu sakit sendi. Selalu gastrik. Cuba relate. So kita nak tahu ubat sebelum cari ubat ke? Kita nak cari ubat dulu. Okay, so cuba audit pula. Oh, betul lah. Kita tanya diri kita. Apakah aku sebelum ni tak perasan? Aku tahu biasalah aku gastrik tu. So ada gastrik. Gastrik tu disebabkan asid yang banyak keluar daripada perut kita. So bila kita stres, dia akan keluarkan benda. That is why doktor, kalau patient ada major events, ya, dia ada penyakit kuat, doktor akan bagi obat anti-gastrik. Sebab dia panggil stress ulcer. No, medically dia stress ulcer. Maknanya ulcer disebabkan stres. Ada speciality. So siapa yang sakit gastrik tu, benda nak you all sedar. Oh, it's not the perut yang tak betul. You all yang stres tak betul. Siapa mula sedar? Siapa rasa ilmu ni sangat berguna? Siapa baru sedar? Siapa rasa ilmu ni sangat berguna? So ada siapa-siapa lagi nak menyalahkan salah makan cili pedas? Mungkin kan kita selalu kata apa, saya kalau makan cili aja gastrik. Makan cili ada gastrik. Memang badan kita akan ikut. Oh, cili gastrik. Cili ada gastrik. Cili ada gastrik. So nak sebut ke? Saya pening kepala. And you all. Seorang profesor tu, dia Presiden Headache Society lama dulu. Okay. Tanya. Muhaya, 90% of headache is tension headache. Ini daripada pakar neurologi ya. Dia satu ada such thing called Headache Society. Siapa sangka? Oh, ada Headache Society. 90%, 90%
ada pening kepala disebabkan tension atau stres. Tulis. Ya Allah. Siapa baru sedar? Siapa first time? Amiran kata, betul possible process sejak sambung belajar ni. Ya. You're stress. You're stress sebab all, ingat ni, badan kita tulis, badan saya tempat sampah jiwa. Sebab apa? Badan saya tempat sampah jiwa. So kalau diet tapi tak kurus-kurus, kan? Ya, sebab banyak hormon kortisol. Kortisol tu menyebabkan kita defisit lemak. Sebab tu bonda kalau nak orang datang buat operation kan, badan dia berat kan. Orang tak boleh lah pasal badan berat sangat, lebih daripada 120 kilo tak boleh buat kan. Memang kebetulan karakter dia jenis karakter stres ataupun very depressed ataupun very low self-esteem. Cuba tempoh yang yakin diri. Cakap orang pun tak pandang mata, rasa inferior, very small, benda dah kesian. And majority masa kecil selalunya dapat luka batin lah, trauma. Sebab tu you all, kalau doktor ya, yang teacher, yang pandang, kita tahu ada pesakit kita yang memang mungkin tak pernah dipuji kan, masa kecil. Tak pernah dipuji, asyik kena kutuk daripada kecil. Orang-orang ni akan membesar jadi orang sangat sama ada panas barat ataupun sangat inferior atau jadi people pleaser. Dia sanggup buat apa saja asalkan orang suka dia. Mungkin deep apa pun dia cakap ni you all. And these are the people akan comfort itu dia makan banyak-banyak. Sebab orang yang tidak ada kasih sayang pada diri dia dan pada orang lain, mungkin dia pengemis cinta, maka mereka kosong jiwa, maka dia akan makan banyak makanan fizikal, dia feed a lot untuk feed emptiness. Siapa rasa sedih? Selalunya benda ni orang tak cakap, tapi boleh cakap. Kalau badan kita payah nak turun, ya, selalu gastrik, selalu migraine, jerawat tu penuh jerawat. Tak baik-baik macam-macam. Jerawat tu inflammation, chronic stress. Siapa rasa sedih? Cuba tengok orang yang badan dia besar tu kan. Ada sampat rasa inferior. So betul tak? Dia banyak sampah jiwa perkahwinan tak bahagia. Betul. Suami cari lain lah. Sebab kita pengemis cinta. Orang yang masa kecil tidak dapat kasih sayang, tidak dilari, tidak diraikan, tidak dibuat rasa penting, tidak rasa tak disayangi. These are the people yang luka batin trauma. Sebab tu selagi mana kita tak reset trauma kita, boleh cakap yang betul-betul. If you don't reset your trauma, tak usahlah buat benda lain. You akan self-sabotage. Pasal kurang self-love, banyak self-hatred. Siapa di sini yang banyak self-sabotage? Cuba you tengok orang macam badan sakit, badan tak boleh turun, gastrik, IBS, irritable bowel syndrome lah, migraine, rambut gugur lah, muka jerawat lah. They are so busy trying to fix the outside. Nak ambil kursus tu, nak ambil kursus ni, nak jadi somebody. But if you love yourself, you boleh betulkan semua situasi kat luar. Nak buat bisnes, nak buat ini. But if you tak fix orang yang the be, the who tu, you know how difficult. So kalau kita tak jadi be orang yang tenang, be sayang diri, be orang yang buang luka batin, you cannot do benda yang betul. You cannot have benda yang betul. Bila orang stres, dia cuba nak dapat duit. Lepas dapat duit, baru dia nak baik dengan keluarga dia. Lepas tu baru dia nak happy. Formula silap. Orang yang ada formula macam ni memang stres lah. You cuba nak ubah benda yang tak boleh ubah. Nak ubah orang, nak ubah ekonomi, nak ubah suasana. Sebab itu, bonda sangat fokus pada share coaching you on life coach you on ISD, ilmu sedar diri.
Siapa di sini lepas 10 we all sedar diri. Dia masuk kurikulum sekolah. Sekolah mesti ajar murid-murid kenal diri, sayang orang, empathy dengan orang. Sebab tu kita kena jadi insan yang soleh, insan yang takwa. Sebab tu Ramadan nak jadi takwa dulu. Orang takwa akan dia akan tenang, buat baik, action baik kan? Akan dapat kebaikan. Tapi kita nak dapat top student, nak dapat di atas pentas, dapat award. Lepas tu barulah nak buat baik, lepas tu kita kira. So kita bergembira dengan syarat. Mula nak share ni, macam mana bahagia tanpa syarat. Macam mana bahagia tanpa syarat you all? Indahkan solat dalam hidup berdoa. Siapa di sini yang solatnya tak berapa cukup, mulakan dulu. Siapa yang first time kita boleh nak tengok nama? Siapa yang first time? You nak pergi mana? Siapa di sini boleh nak tanya you all? Ada tak di antara orang, I want to be the best, I want to be number one, I want to be the best. Siapa ada macam tu? Believe me, kalau kita cuba buat sesuatu untuk be number one, be the best dan pergunakan, kita boleh bagi survival mechanism. You akan naik badan, you akan banyak gastrik, rumah tangga tak bahagia, bisnes tak menjadi. You akan penat, you akan overwhelmed, you akan burn out. Siapa di sini? I want to have, nak dapat dulu. Nak dapat the best. I want to be number one. Then I can do good. Then saya akan jadi orang gembira. Terbalik orang. Terbalik itu hidup daripada luar ke dalam. Itu ilmu sedar suasana, sudah sedar orang. You akan try buat benda yang kat luar, yang benda you akan tinggal. You nak jadi the best. The best apalah? Business. Kita business. You want to be the best, I don't know what lah. Semua akan tinggal. Tetapi kalau jadi be takwa Allah, orang yang yakin pada Allah, orang yang ikhlas, orang yang syukur, Masya Allah. Believe me you all, siapa yang cari takwa akan dapat rezeki tak disangka. Dan jalan keluar daripada semua masalah pun. Bukankah kita hari-hari nak rezeki? Bukankah kita nak dapat penyelesaian? So kita be takwa. Itulah Ramadan. Be orang bertakwa. Jadi orang bertakwa. Jadi baik, bukan nampak baik. Nampak baik kita buat posting macam baca Quran dah tunjuk. Tapi luar tu tak buat. Oh no. Orang yang benar-benar baik tak tunjuk nak jadi baik. Dia jadi baik. Dia macam nak nampak baik tu bahaya. Dan minit you nak nampak baik, nak nampak solid, nampak pandai, that means you are pretending. You nak show up, you pakai topeng. Tak? Cuba tanya, topeng apa aku pakai hari ini? Cuba tanya. Topeng solehah kah? Topeng kaya kah? Topeng bijak kah? Topeng cantik kah? Tak? So kita nak formula jadi baik, buat baik, dapat baik. Ada baik, hati yang baik, beri baik, dapat baik. Ada, beri. So kalau kita sangat menjadi orang berpengaruh, ada komuniti sendiri, nak ada jadi leader, deep down pada bonda lah, deep down there is a feeling of not good enough. Saya tak cukup. Sebab orang rasa tak cukup, dia akan cuba nak tunjuk performance. Sebab tu bonda kata, kita ni, siapa di sini buat macam-macam, tapi tak dapat. You know why? Potensi tolak halangan bersamaan dengan hasil kehidupan. Potensi kita Allah beri sama oleh tolak halangan. Apakah halangan itu? Dosa, penyakit hati, limiting belief, kebencian kita pada orang, terutama pada mak ayah, dendam pada mak ayah. Ini semua halangan. Sebab tu kita kata, banyak orang dia sibuk nak betulkan nasib dia. Potensi dia nak buka tapi dia tak buang halangan. Itulah benda yang Buddha sedang berjuang untuk kita sedar diri.
apakah yang menghalang kita? Apatah batu halangan yang mencegah kita. Ada orang dia belajar macam-macam, buat macam-macam, bisnes tak menjadi, perkahwinan tak bahagia, buat macam-macam. Trying so hard to get people punya penghargaan. Nak follower, nak jadi ni, I want to be the best. Bila kau nampak macam I want to be the best, dah tahu dah. Deep enough, I'm not good enough. Itu penyakit manusia. Saya tak cukup bagus dengan saya tak cukup disayangi. Orang rasa tak cukup bagus, dia akan fokus pada performance. Tapi performance dia tak buang halangan tu, rasa inferior, tak sayang diri, luka batin banyak, tak reset trauma, tak sayang diri. Dan tak menjadi yang tu. Dia punya potensi 1 juta, kata 1,000. Tapi halangan dia 2,000. So nasib memang tak best. Bayangkan kalau potensi Allah beri bagus dah. Tetapi buang halangan dengan taubat, dengan minta maaf, dengan maafkan orang, dengan sabar, dengan syukur, dengan sayang, sedar diri, cari ilmu, bersandar pada Allah, sangka baik pada Allah. You all, these are the 7 S yang perlu selalu ajar. Buang halangan. Sebab tu kita ada Jannah Ramadan. Sebab tu kita ada Tinggu Leju Cakap, macam-macam produk yang boleh buat untuk buang halangan. Kalau perhati dalam UKK, dalam UOSCAN tu, banyak benda pergi percuma. Reset duit, semua buang halangan. Siapa perasan? Semua yang boleh beri pada all, dia nak ilmu buang halangan kita. Siapa boleh sedar? Oh, kenapa ya? Buat sekejap tu jadi. Siapa perasan? Macam magic. Siapa perasan macam magic? Tiba-tiba buat sekejap tu jadi duit banyak, rezeki datang, anak jadi baik. So kalau kita rasa cepat kecil hati, cepat sensitif, tak percaya kat orang, suka lengah, itu semua tanda luka batin. Kalau tak reset trauma, you all buatlah apa-apa. That's why self-love, reset trauma itu ialah halangan. Berarti semua yang boleh buat betul tak? Buang halangan. Potensi kita Allah beri banyak. Tapi orang tak faham you all. Orang try so hard to improve nasib dia. Dia nak kahwin bahagia, nak duit banyak, nak anak best, nak mengandung cepat, nak career bagus, tapi tak buang halangan. Sebab tu kita mesti sayang diri kita you all. Kalau kita tak sayang diri, kita takkan sayang orang. Sebab tu tidak akan ada ketakwaan tanpa taubat. Tulis. Kita mesti taubat. Lepas taubat baru dapat takwa you all. Kalau you all tak takwa, kalah. Tulis. Tak takwa bersamaan kalah dalam kehidupan. Tulis. Tak takwa bersamaan kalah dalam kehidupan, dalam rumah tangga, dalam parenting, dalam bisnes, dalam duit. Confirm. Siapa setuju pun? Sebab itu bila kita dengar orang sharing kan, kalau sharing dia sibuk nak cerita pasal dia, itu deep down ada small, ada I'm not good enough. Ingat you all, every time you all buat sharing, ada penonjolan diri. That mean penyakit saya tak cukup bagus ada lagi. Nak cerita detail juga. Pasal anak dia berjaya ke, pasal penyakit. No ni. Bila kita sharing, kita penuh inspirasi, penuh ikhlas, penuh impak. Sebab itu taubat. Taubat, jadi takwa dan minta istiqomah. You all, istiqomah dia benda mahal you all. Siapa yang committed masuk dalam community, sentiasa fokus 1 hari 1 jam, saya akan fokus untuk saya memperbaiki diri saya. Saya nak buat penyakit anakku indah tu dengan aku ada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau you rasa orang tak support you, Allah support you. Kenapa kita bergantung pada makhluk ni you all? Audit you all. Yang banyak penyakit, badan naik tak turun-turun, ada gastrik, darah tinggi, muka jerawat, rambut gugur, anak demam, anak lelah tak habis-habis, kejap anak ni sakit, kejap anak ni sakit. Ya Allah, you all, nak ke macam tu? Nak ke macam tu? Pagi-pagi, you all nak tengok ke media sosial yang cerita pasal cinta dunia? You all nak follow ke pada orang? Media sosial ni salah satu sebab orang rasa tak cukup bagus untuk banding. Dipanggil perbandingan dengan oleh penyakit paling besar di dunia. Sebelum media sosial, orang tak stres. Dia media sosial semua dia macam orang. Yang kita pula yang ada tu petunjuk ke orang tu kenapa? Kalau kita orang yang nampak kaya, tapi kita sibuk nak tunjuk kekayaan kita, deep down, tulis
Bila saya tunjuk saya kaya, bersamaan dengan saya rasa tak kaya. Tulis. Bila saya suka tunjuk kekayaan, tulis bersamaan dengan saya rasa tak kaya. Deep tak? Cuba kita sedari. Sebut saya sedar diri. Betul tak? Siapa yang suka follow orang? Siapa nak unfollow orang yang menyebabkan you rasa kecil? Dia tunjuk dia kaya. So orang yang tunjuk dia kaya, maknanya dia tak kaya. Dia nak nampak kaya. Kita nak jadi kaya, nak nampak kaya. Siapa nak tunjuk dia berjaya, maknanya dia rasa tak berjaya. Dia tulis, buat status. Yang cakap banyak tak berhenti tu kan. Sebab masa kecil tulis. Kalau saya cakap banyak, tak boleh berhenti bersamaan dengan masa kecil tak didengari, betul tak? Kalau sharing tu tak berhenti, sambung. Sedangkan airtime mahal. Kalau kita pakai mask banyak-banyak tu untuk apa ya? Boleh nak tanya, kalau kita pakai mask banyak-banyak maknanya apa? Betul tak? Kalau cakap banyak tak berhenti, maknanya masa kecil tak didengari. Pernah tak jumpa orang, kita terletih je dia, cakap tak berhenti, ada tak? Siapa rasa pedih? Deep, betul tak boleh cakap ni? Sebab dengan bonda deep macam bonda tak reti tak deep. Siapa rasa betul apa bonda cakap ni? Pedih tak you? So kalau setiap hari nak cakap je, nak cerita je maknanya deep down, rasa tak cukup bagus, rasa tak didengari, most likely luka batin masa kecil. Kata-kata yang tak didengari, tak dilihat, tak disayangi, tak diraikan, tak dibuat rasa penting, ni dia panggil kekosongan jiwa masa kecil. Bila you all besar, you akan sangat rasa kurang disayangi, you cari perhatian. Kalau tak didengari, you sangat banyak bercakap. Kalau rasa tak cukup bagus, you cuba nak jadi successful. Dia makes child to be very successful. Betul ni, ni deep ni. Orang yang tak pernah didengari, kena surprise masa kecil bila dah besar, saya nak cerita je pasal dia. Suka cari perhatian sebab kurang perhatian. Pedih kan? Kau perasan kan? Tak. Kau tak cakap tak boleh. Nak cerita je. Dia ada orang sharing, penonjolan, ada orang sharing, beri impact. Kita yang mana? Kata kita sibuk nak cerita hal kita, personal kita, there's a deep down, I'm not good enough. Tapi kalau kita share, okay, formula ini saya amal, tiba-tiba daripada saya sakit, jadi sihat. That means you are being vulnerable. Saya guna formula ini kat UKK, anak degil, anak jadi baik. Nah, jangan pusing-pusing cerita. Airtime mahal. That's why effective sharing 2 minit pun dah cukup. Why you have to take so long? Siapa di UKK bercakap dengan bonda tu, brief. Ilmu apa belajar. Saya tak percaya. Saya buat reset trauma, terus tiba-tiba badan saya, cakap sikit, saya buat reset trauma. Badan jadi sihat, suami jadi sayang, berniaga jadi maju, anak jadi baik, duit jadi banyak. Finish. Kita nak tengok keberkesanan ilmu sedar diri. Ilmu sangka baik. Apa yang detail you all? No need storytelling. Let the storytelling be from the teacher. Kita sebagai student beritahu kesan apa yang kita buat, orang lain boleh guna. Saya buat reset trauma. Saya buat self-love. Saya masuk live coaching. Saya buat journal Ramadan. Saya buat reset harmoni. Saya buat reset solat. Saya buat reset wanita dicintai. Saya masuk kelas. Dan hidup saya berubah 360. Within one class dia boleh berubah. Saya amal baru seminggu. That one memberi inspirasi. Jangan detail you all. Ya? Sekejap lagi boleh dengan sharing di UKK ada perubahan atau tidak. Ya? Dan beri peluang pada orang perlu pernah cakap. Kalau kita hari-hari bercakap tak payah you all. Ya? Tak payah. Kasih cakap. Oh, Rozinah. Kak Ina ada sini. Rozinah Abdul Aziz ni kita doakan ya. Dia penulis biografi bonda. Ya. Liza. Kita tampar baru sedar tanpa si adik bonda. Ya. Ya.
So siapa sini asyik nak cerita pasal dia? Okey, bonda macam mana pula yang susah nak cakap, diam je, tanya pun geleng angguk tak isi. Sebab orang masa kecil ni dia cakap salah, dia cakap salah. Dia cakap je kena marah. So dia takut. Dia banyak fight, flight, freeze. Dia manusia ni fight, yang baran tu, flight asyik lari tak nak ada tanggungjawab, dan freeze diam tu, itu semua tanda luka batin. Ini orang dalam survival mode. Orang stres. Kasihan nak you all, asyik kena marah je. Kesian dia orang. Tak yakin. Siapa di sini berapa suka marah anak you all? You all sedang menjadikan hidup yang sangat stres. Kalau kita sayang anak you all, give them a good marriage with your husband. Sayang anak hantar tuition, asal pun nak dapat itu kebanggaan. Sayang anak berpengalaman yang baik, dia anak tu rasa 5 perkara. Dia lihat, kau nak panggil dia sayang. Dia dengari, dia kata mama, mama, mama. Siapa anak tu juga tak duduk tengok handphone. Upload status. Kan? Dia lihat, dia dengari, disayangi, diraihkan, dia buat rasa penting. Every perhatian. Kalau anak you umur 5 tahun, you beri 5 minit, sama macam you beri 50 minit pada umur 50 tahun. Siapa umur 40 kat sini? Bayangkan benda beri masa coaching you 40 minit, suka tak? Suka kan? Macam tu anak you umur 2 tahun, beri 2 minit pun besar. Beri 3 minit untuk 3 tahun. That's how time is relative. Experience it. Sebab itu you all, ilmu sedar diri. Belajarlah ilmu menjadi orang yang kenal diri. Orang yang tahu silaturahmi. Orang yang boleh personal mastery kawal diri. Orang yang redha. Then, bila sudah dapat 4 ni, you akan masuk magical world. You akan kreatif. You akan pandai. Dan kelima, you jadi pencipta bersyarat. Once you have this, insyaAllah jodoh you baik. Bila jodoh baik, magical marriage. Marriage sangat baik, maka parenting pun bagus. So, bayang triangle tu. Diri kita baik, perkahwinan baik, parenting baik, baik keturunan. So, kalau kita baik, suami kita baik, dapat anak baik. Kalau anak baik, insyaAllah menantu baik. Kalau menantu baik, cucu baik. Keturunan baik, you all. Siapa di sini, alah apa percakapan. You all nak tak buat perubahan dan jangka 7 keturunan you all? You all belajar ni, adakah untuk bisnes maju saja ke? You all, you bisa maju umur 70 tahun ke? You ada kereta Ferrari semua tu. Tak, keturunan you macam mana? Kalau you fokus untuk cari duit saja, yang bawah cari duit, lepas tu cari kasih sayang, lepas tu cari pengaruh. Ini pernah hustle culture. Hustle, crime. Banyak orang dia fikir desire campur hustle. Udah dah ajar you all teori. Apa ni? Desire minus resistance. Banyak orang desire campur hustle dapat sukses. Salah. Formula salah. Tulis. Hustle culture dash wrong. Hustle ni suka compete dengan orang, tak boleh orang lebih, tak ada collaboration, nak compete, nak menang. Bodoh nak tanya, yang collaborate ni manusia ke haiwan? Ada tak haiwan bekerjasama? Tulis, siapa bekerjasama? Manusia ke haiwan? Pernah you tengok kucing bekerjasama? Ada tak kita ayam, sabung ayam, adakah ayam bekerjasama ke ayam tu compete? So kita ni nak compete macam haiwan ke nak bekerjasama sebagai manusia? Deep tak? Deep tak? Ada yang pedih? Ada yang pedih? Hustle culture. Hustle means you can hustle. Mana you suka kau beli barang kan, orang push you so beli, dengan you relax. Okay, you can buy, it's okay. Macam orang masuk kedai kan, orang masuk kedai beli barang, dia tengok, oh apa yang try, tak beli. You nak marah ke? Alhamdulillah, terima kasih, you have a good day today, hari penuh barakah. Kita bersyukur orang tu masuk kedai kita, dapat silaturahim, setiap silaturahim dapat pahala. So orang masuk jumpa you, ini silaturahim. Tak beli pun tak apa, sebab you fokus on pahala, bukan material beli barang. Nampak tak? Tu hustle kecil, beli no. So, don't oversell.
Sebab macam ilmu pun, bukan semua orang Allah pilih untuk mencari ilmu sedar diri. Bukan semua orang Allah pilih ilmu sangka baik pada Allah. Banyak orang lebih pada sedar orang, cari berita. Bukan semua orang belajar ilmu untuk collaborate. Banyak orang belajar untuk compete. I want to be the best, number one. Oh, kesiannya. Kesian. I want to be the best, number one. Bunda secara peribadi, masa bunda jadi doktor, apa yang bunda pesan? Dia tak kata Muhayya be the best doktor, tak. Muhayya jadi doktor yang mukmin. Masa bunda tahun 3 medical school. Itulah plan yang masuk. Mukminah. Dia doktor baru. Apa beza Muhayya dengan doktor bukan Islam? Doktor yang dan ambil doktor mata ni pasal nak tolong orang, tolong saudara yang semua tua akan sakit mata. Nampak tak value sistem yang bodoh besar? Siapa di sini sedang stres bodoh nak tanya? Siapa di sini dia sangat fokus untuk jadi penting? Untuk dapat orang sayang. Untuk control. Orang tiga ni kalau you nak rasa penting, you nak control everything, you nak semua orang sayang you. Tapi you tak nak serve orang, you tak nak berubah, you tak nak belajar, you tak nak improve yourself. Siapa? Okay. Ini formula anxiety, depression dan mungkin tak nak hidup. Formula will never make it to the top. Please. Kalau saya nak rasa penting, I want to be number one, I want to be the best, and I want to control everything. Everything I must know, micromanage, then I want everyone to love and appreciate me. The first three need me. But I don't want to change. This is me. I tak boleh ubah. I macam ni. Don't try to change. I dah macam ni. I dah lahir macam ni. Saya bangsa ni, maka saya macam ni. Okay. I don't want to change. I don't want to grow. Ini formula anxiety, depression, gastric. Siapa setuju? Siapa setuju? Siapa setuju? Siapa setuju? Tetapi, siapa nak tahu formula bahagia dunia akhirat? Siapa nak tahu formula dunia akhirat? Ya, masa sekolah kita semua nak kertas orang dapat nombor satu. Akhlak mulia tak dapat hadiah, orang nombor satu. Kesian, berapa orang nombor satu? Kesian yang 30 orang tengok nombor satu. Kesian, yang tak dapat tu nak kata apa? Kesian kan? Kita semua. Cuba tengok budaya kita. Budaya kita ni nak jadi orang kerjasama ke? Orang penyayang ke? Orang pemurah ke? Orang pemaaf ke? Orang yang takwa ke? Keluarga, kalau tak ada sekolah pun, kita guru pertama nak cuba jadikan takwa tu ya Allah, taubat, takwa, istiqomah, ikhlas, jujur dan juga tenang. At least 6 kriteria ni. Dan deep lagi lah kita muraqabah, musyahadah, ma'rifatullah. Itu deep lah. But at least you taubat, takwa, istiqomah. You jaga 3 ni. TTI. Taubat, takwa, istiqomah. Taubat, takwa, istiqomah. Taubat, takwa, istiqomah. Kalau kita masuk kelas, kejap masuk tak masuk. Kejap masuk. That means you're not istiqomah. You're not istiqomah. There's no way you can succeed you all. Tapi tengok berita istiqomah. Konsep istiqomah macam mana? Ilmu sesekali. Ilmu sedar diri. Bukan sedar orang. Ya, betul Wani. I want to be number one. I want to be the best. Formula anxiety, depression. Tetapi formula, buat siapa nak formula, apa nak buat supaya hidup bahagia dan siapa nak jadi outstanding dunia akhirat? Siapa nak baca? Kan?
Yang pertama ialah kita nak jadi orang yang masa kecil dia sekolah. Okay. Bonda nak didik bonda dan you all. Jadikan keperluan hidup kita yang pertama jadi manusia bermanfaat. Allah paling sayang orang bermanfaat. Iaitu kita nak serve. How can I serve? Apa saya boleh bantu? Bukan saya dapat apa. Oh, jangan fikir. You all sharing, you all comment, you all sharing, you all not dapat penunjukan diri. You all buat ni untuk menjadikan serve. Manfaat. Yang kedua, dengan penuh kasih sayang. Saya nak serve dengan penuh kasih sayang dan saya nak grow, saya nak bertambah baik. Ya. Dan saya rela untuk berubah. Kalau you ada 4 ni, memang you bahagia. Cuba tengok orang yang top itu. Cuba tengok Elon Musk. Dia sibuk nak kaya tunjuk Ferrari ke, dia sibuk nak serve macam-macam. Tengok Bill Gates. Ataupun tengok Nelson Mandela. Tengok Mother Teresa. Boleh sebut non-Muslim dulu ya. Dia orang ni tak ada iman tapi boleh buat benda kenapa? That's why they are successful. Kita orang Islam tengok. Kita sibuk penonjolan diri ke, kita nak serve. Kadang-kadang kita guna ayat I want to give back to society. Cakap give back. Tapi sebenarnya penonjolan diri. I want to give back. It's time to give back. Kita masuk NGO. Buat NGO. Tapi if your need is to be important, orang tak hargai dah bergaduh, marah pula. Ingat sini, siapa-siapa yang mula NGO masuk untuk servis. Kalau boleh sembunyi, orang tak tahu pun kita behind the NGO. Sembunyikan kebaikan kita, ya Allah. Sebab siapa yang banyak amal dan rahsia, ya Allah pangkat besar pada masyarakat. Cuba banyakkan, sembunyikan segala kebaikan kita macam kita sembunyikan kejahatan kita. Itulah tanda ikhlas. Kemudian dengan Aziz cakap, ikhlas bererti kita sembunyikan kebaikan macam kita sembunyikan kejahatan kita. So bila sharing, kita sebut kebaikan. Beri formula, saya ada masalah ni, saya guna ilmu life skill ni kat UKK, saya dapat ini. Cukup. So boleh memberi inspirasi orang untuk dia ada masalah macam you, beli benda yang sama, buat benda yang sama. Saya tak ada duit. Tiba-tiba saya buat riset duit sebelah langkah secara percuma kat UKK. Tiba-tiba duit saya jadi banyak. Masya Allah. Apa jadi? Jelas ya. So apa formula? Kita harus jadi orang yang bermanfaat, kita nak grow dan kita rela untuk berubah. Kalau tak ada formula ni, there's no way you can do anything you want. Okay, so hari ni capai tak apa benda kata, kita nak dengarkan kenapa apabila kita stres, kita banyak penyakit dan hujung dia benda beritahu siapa yang ada formula nak penting, nak control, nak compete. Bukan sifat manusia compete. Kita compete dengan orang ke dengan diri kita? Maksud hadis kan, siapa yang hari ini lebih teruk daripada semalam, dia celaka. So kita mesti grow ya. Kita compete dengan diri kita. Jihad kita jahat lawan nafsu. Sekarang syaitan dah tak ada, dia tutup. Itu neraka dia tutup, peti syurga dia buka, syaitan diikat. Tapi kita buat tak elok juga pasal apa? Habit. Sebab itu ilmu sedarihi, kita ada channel, kita ada webinar, macam-macam. You all mendengar, dia boleh decide. You nak sebut ilmu sedarihi perbaiki diri atau nak perbaiki dunia. Dalam Rumi kata apa? Dulu aku pandai, aku nak ubah dunia. Kini aku bijaksana, aku ubah diri aku. Siapa setuju? Okay. So, kita faham, oh saya tak happy, tak bahagia, banyak gastrik, banyak apa yang boleh kata. Oh, punya saya banyak luka batin. Buat reset trauma. Saya ni rasa tak disayangi, saya cari perhatian, suami tak suka saya inferior. Oh, kurang self-love. Macam-macam yang kita boleh buat. Okay? Cukup, Alhamdulillah, dah 1 hour boleh bersama dengan you all. Berucap terima kasih ya, siapa beri perhatian. Dan kita akan sambung dalam yang siapa yang nak masuk tu dalam QR code tu, you can join if you want. If you are istiqomah kebaikan, kita akan berada di sini selama 2 jam lagi sampai pukul 10. Kita akan dapat sharing ya daripada orang yang telah mengamalkan ilmu sedarihi, ilmu sangka baik. Dan kalau kita seorang yang mencari solution, you can come here.
Tapi kalau nak baca sesekali, I appreciate your presence. Terima kasih banyak-banyak. Yang baik daripada Allah, yang tidak baik daripada kelemahan Buddha sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kifarah di surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Terima kasih you all. Thank you very much.